Uni kawan dengan dia 2 tahun dah. Dari mula-mula dia kahwin lagi Uni rapat dengan dia. Lepas tu dia start jatuh. Dia start macam banyak barang tak boleh gerak sebab dia tak ada mood nak buat live. Dia asyik sakit mental. Bila selalu bergaduh ni, dia sakit mental, dia selalu stres. Okay, cuba you bayangkan, you hari-hari bergaduh dengan abang, lepas tu akan ada isu dengan family, tak cukup tidur, duduk dengan ubat. Mana you nak berniaga dengan you tak tidur apa semua tu kan. Dekat situlah bermulanya dia macam tak boleh nak jual produk. Usahawan, Siti Jamu Mall kini berdepan kemelut kewangan dan kesihatan mental sehingga menjejaskan perniagaan dan kehidupan peribadinya. Menerusi TikTok, sahabat baiknya, Ayunia mendedahkan sisi sebenar perjuangan Siti yang sebelum ini aktif berniaga secara siaran langsung. Melihat keadaan itu, Ayunia mengambil inisiatif membantu Siti menjual produk bagi menampung perbelanjaan dan membayar hutang. Dia macam tak boleh nak jual produk orang. Dia dah jual sebaik mungkin. Produk Kak Berry pun dah banyak. Dia jual Kak Berry pun baik. Siti pun dia baik. Dua-dua baik. Sebab tu diorang tak bergaduh pun. Sebab dua-dua faham apa masalah Siti tengah lalui, apa Kak Berry tengah lalui. Siti nak tolong Kak Berry yang barang dia tak gerak. Dalam masa sama Kak Berry pula faham yang Siti dalam masalah. Bahkan jadi isu macam tu lah, Siti mula jatuh. Bila dia mula jatuh dah dekat 2 tahun, ramai orang kecam dia, bayar hutang bayar ni. Jadi Uni tahu apa masalah yang dia hadapi. Sebab tu Uni hanya boleh menolong. Uni tolong bayar dia untuk live, Uni bagi dia job supaya dia boleh sara kos hidup dia. Sebab dia dah tutup company Siti Jamu Mall dah tutup tau. Kan hari tu Aiman ada mention dia tak dapat bagi nafkah kat Siti berbulan-bulan. Jadi kat situlah Siti ni struggle cari job. Bila dia struggle cari job, kat situlah dia macam usaha. Bila dia usaha sangat, dia mula gugur. 2 kali dia gugur. Bila dia 2 kali gugur, kali ketiga dia lekat ni, kita orang happy lah. Kita orang doakan yang Siti, aku harap sangat baby kau girl. Sebab 2 kali dah kita rasa tu girl tapi gugur. So terkejut lah semalam bila dapat tahu baby tu girl. Dan dalam masa sama sedih sebab kawan saya baru je lepas kena cerai dengan talak 2. Macam mana orang yang sangat hebat, yang ada kelebihan, mampu buat live, mampu buat sale, produk apa orang bagi kat dia, dia boleh jual, boleh habiskan. Tapi kenapa dia tak boleh buat? Bukan dia yang tak boleh buat, tapi Allah lah yang sedang menguji dia. Korang tak payahlah tanya Aiman buat apa, Siti buat apa. Sebab masing-masing ada salah dan silap. Mereka tak mampu lalui ujian. Macam tu lah Uni kata. Bila diorang bercerai dengan, korang pun tengok kan viral cerai talak 2, Siti depression, dan dapat tahu pula baby dia girl tu, Uni menangis. Lepas tu Uni terus macam, Siti tak apalah Siti, aku tolong kau. Aku ambil je produk kau yang kau tak boleh habiskan ni, aku tolong jual. Dan aku bagi kau duit supaya kau boleh bayar hutang. Sebab tu waktu tu dia tengah okey lagi dengan Aiman, tapi dia ada banyak masalah. Bergaduh je gugur. Sebab terlalu depressed kan, dia keluar darah. Dia gugur 2 kali sebelum ni. Sebab tu saya kata korang tak boleh kecam-kecam dia. Korang tak tahu apa yang dia hadap. Dia gugur. Lepas tu dalam masa yang sama company dia tutup sebab staff dia tipu. Jadi sebab tu saya kata saya tak salahkan Kak Berry, saya tak salahkan Siti. Dua-dua ada problem masing-masing. Tu dia duduk muntah. Kau tengok pukul berapa? 5 pagi kan? 5 pagi tadi sampai sekarang saya tak tidur. Saya nak habiskan sabun Siti. So saya harap dengan saya tolong dia ni, dia boleh buat bayar hutang. Allah permudahkan urusan dia nak bersalin dan ada duit lah untuk dia. Sebab dia tengah mengandung kan. Macam mana cari duit? Kita orang bisnes ni dah bergadai macam-macam.